Saya dah sekarang dah tak ada semput kan. Dah kena macam ni, tiba-tiba ada semput. Doktor pun cakap kemungkinan saya boleh kena semput macam tu. Saya nak angkat berat pun tak boleh sekarang apa semua. Nak kerja berat pun tak boleh. Tak timbul dah lah rasa macam pening ke, sakit kepala nak ambil juga vape, tak ada? Tak ada. Saya dah fikir. Sebab time tu kalau saya nak isap pun, saya nak bernafas pun tak boleh. Bila dah habis tu, tebuk tu pun saya rasa paru-paru saya macam kacau. Ada benda kat dalam. Asalnya saya dah kena tebuk. Dah 2 minggu tu, masih lagi jahit tu, saya pergi ni hospital Tanjung Karang sebab saya satu badan gatal. Saya tanya doktor, kenapa ya satu badan gatal? Lepas tu paru-paru saya ni macam bila saya tarik, saya macam ada benda kacau. Macam paru-paru tu saya boleh rasa paru-paru saya tu. Doktor pun cakap, dah memang macam tu lah, daripada tua nanti sebab infection tu. So saya macam nak kata normal tak normal tu, tak normal lah bagi saya. Yang mana yang kat luar tu isap pot dengan vape tu kalau boleh berhenti lah. Sebelum jadi macam saya, dah tak normal ni kan, susah nanti. Tiba-tiba tak sampai tua dah kena tebuk. Saya dah sekarang dah tak ada semput kan. Dah kena macam ni, tiba-tiba ada semput. Doktor pun cakap kemungkinan saya boleh kena semput macam tu. So saya kena jagalah diri saya lah. Sebab once the damage tu dah berlaku, dia tak akan recover 100% dah macam normal. Saya nak angkat berat pun tak boleh sekarang apa semua. Nak kerja berat pun tak boleh.